Ini nangkris sekarang ni. Okey, ini adalah untuk lipstick dan juga ini adalah untuk hydratekan muka saya pertama. Lepas tu wrinkle-wrinkle kedutan. Faktor usia saya kan dah dekat 40-an. Jadi wrinkle-wrinkle kecil dan sebagainya dah memang tak boleh sorok dah dengan foundation. Benda ni lah solution dia untuk kita selesaikan. Tempoh lalu doktor buat dengan Rejurin. Dulu muka saya hydrating ni masih cukup. Sekarang ni hydrating saya makin kurang. Saya buat dengan Reward dan juga Luhilo. Nanti kita tengok hasil, okey? Okey, so kita dah ready for Reward. Apa yang best reward ni, Cikgu Bella kita nak buat kedua-dua sharing, betul? Kiri dan kanan. Nanti kita tengok hasil dia. Kita buat sebelah dulu. Tengok macam mana result dia dapat. Lepas tu sebelah lagi. Okay? Apa yang menariknya, selepas 7 hari muka kita glowing, macam kita inject satu muka. Padahal kita hanya buat poin-poin tertentu. Nampak? Ini adalah tanda poin yang bakal kita buat injection. I'm alive. We're like diamonds in the sky. Buat je. Buat je.